padanya. Sebab saya kata inna wa'dallahi haqqun. Perjanjian Allah Ta'ala itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan mung tu jadi dunia duk tipu kamu, jangan. Pas tipulah mana dunia? Memanglah jazibiyatid dunya. Tarik ke dunia tadi itu terkadang menghalihkan kita, kesokkan kita daripada pendirian hak asal. Itu yang mudah-mudah mana kata ya kesok daripada pendirian hak asal, hak dah molek-molek dah jadi tukar. Banyak ke orang kita nampak awal-awal tu istiqamah molek, apabila kelamu tu jadi punah istiqamah. Ada nasallahu taala assalama wal afiyah, minta Tuhan selamatlah tu. Nampak tu tak? Punah orang ni ada beberapa perkara yang menghalangkan kita daripada as-sabat wal istiqamah. Satu, suasana. Suasana. Suasana ni orang panggil bi'ah bahasa Arab. Bahasa saya panggil singwet lom. Jadi benda tadi itu tu mengubahkan manusia, berkesan manusia tu jadi ubah. Sebab tu kita kena bina suasana juga. Nak bina lagu mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata jangan we kita tu luai. Behar daripada ayat juga, jangan we kita luai tu. Tu dah. Apabila kita selesai daripada kerja satu kerja, kita pergi pada kerja yang kedua pula. Pergi kepada kerja yang ketiga pula, pergi pada kerja yang keempat pula. Itu keadaan dia. Sebab tu orang yang agak kata kuasa kontrolkan diri dia ni, dia Masya Allah dalam sehari itu dia boleh buat banyak perkara. Bukan sekarang tak, banyak perkara dalam sehari dia boleh buat. Dengan baca lah, dengan cara memikir, dengan gerak-geri dia, dengan pemberian dia, dengan segala-gala. Semua tu panggil ya barihan welakno. Dia uruskan masa tadi itu sesuai dengan diri dia. Masuk jadi molek. Dengan sebab itu, ahli jannah ni, ia kena memproseskan masa. Sebab apa kita ayat sana ni? Satu, sebab manusia tadi itu boleh ubahnya pendirian dengan sebab suasana. So, yang kedua daripadanya, sebab manusia jadi punah, tak ada istiqamah dan sabat, orang di tepi. Orang di tepi. Orang tepi dia tadi itu memunuhkan dia. Ya pun boleh jadi. Lagu tu banyak sekali lah. Semua bisa jumpa di dalam hidup pen. Punuh orang sebab orang tepi. Banyak kali. Yang ketiga daripada sebab nak jadi pendirian orang tadi itu punuh, apa nama? Iaitu pangkat seseorang. Pangkat ni masuklah duit pitih ke apa nama tu dalam tu iyalah. Tiga perkara ni mengkesankan kepada manusia banyak. Jadi punuh orang jadi banyak sebab tiga perkara tadi. Pas kita lari lepas dak daripada suasana. Daripada orang di tepi, daripada pangkat harta benda, duit pitih sebagainya, lari tak lepas. Pas kita nak buat lagu mana? Ni mana kata kita kena pandai kontrol dia. Nawi kita tetap tadi itu kena pandai kontrol dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak ada duduk dengan sahabat 24 jam. Memang dia tak ada duduk. Tapi dia pemikiran kepada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara kita nak kontrol masa tu macam mana. Sampaikan Nabi boleh jaya hatta sahabat pergi situ pergi sini, bawa risalah supaya dengan Nabi bawa. Bawa risalah supaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Tak ada jadi ubah apa-apa. Kalau gitu, orang pasal tu kalaulah istiqamah molek, nescaya dia pas ke dalam syurga dengan cara molek. Sebab dia kata innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Thumma istaqamu. Ayat sa fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan di atas dia, tidak ada rusing di atas dia. Lepas tu Tuhan wi apa? Ulaika ashabul jannah. Yalah. Mereka ini Tuhan wi syurga pada. Sebab tu penting tak? Mengaji nak dia kata innal ladzina qalu rabbuna Allah ni kena mengaji dulu. Semestaqamu ni lek belakang. Ya tak boleh jadi nak istiqamah kalau ilmu tak ada. Pen pai merah, tak boleh jadi. Sebab tu tak apalah kita nak jadi tetap kita nak istiqamah. Belalah kita tak ada ilmu, syaitan tipumu di awal. Ya tak jadi. Apa tu tak? Ya kena nak dia ilmu pengetahuan tu. Masuk ilmu dulu. Lepas tu dia kata semestaqamu. Ambil dulu ilmu pengetahuan, kama dia barulah istiqamah. Istiqamah thamaratil ilm. Samarat tak? Buahan daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu mocok kejayaan dalam hidup, barulah istiqamah datang mari lek belakang. Tapi sening dia kata fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang pasal ni tak usah takut, tak usah pusing.
Apa yang Allah tak kena takut, tak kena usik? Ulaika ashabul jannah. Mereka ini pun ahli syurga. Nak apa? Dalam ayat lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah juga. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat Quran semih-semih. Itu mana? Wa utubihi mutasyabih. Allah Ta'ala wari semih. Mutasyabih ni mana semih. Tapi berlainan atarut dia. Kemanisan dia itu berlainan. Itu maksud innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqamah kena jaga 3 perkara. Suasana. Yang kedua, orang tepi. Yang ketiga, pangkat, duit pitih. 3 perkara. Kena jaga benar-benar supaya kita tadi itu taknya gelecoh dan gelicin. Nampak?